Penyanyi terkenal kantoi curi kad ban dua artis, termasuk Zarina Anjoulia. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pelakon dan selebriti sensasi, Zarina Anjoulia mencuri perhatian ramai apabila mendakwa penyanyi rap Saihe atau nama sebenarnya Saiful Gabir telah mencuri kad ban miliknya. Biar betul. Menerusi satu hantaran di Instagram, Zarina secara terbuka menggesa penyanyi lagu Malam Pagi itu untuk mengembalikan kad bannya dan menegaskan bahawa dia tidak akan berdiam diri dalam isu ini. Saihe ke Saiful Gabir, aku dan polis akan cari kau sampai dapat. Si pencuri kad ban aku. Aku minta kau cara baik, di bulan mulia ni tak elok nak gaduh. Tapi kau menyusahkan aku. Aku akan menyusahkan hidup kau balik. Sesiapa ada info lagi pasal rapper yang kaki isap barang ni, tolong beri info dekat aku. Aku akan bagi reward. This is the rapper yang buat lagu Malam Masih Muda. Lepas dah buat hal dengan aku, dia buat hal dengan Sonane pula. Aku dan Sonane mangsa dia. Buat masa ini, Saihe masih belum memberikan sebarang kenyataan mengenai tuduhan tersebut. Difahamkan, Zarina juga telah memadam hantaran tersebut beberapa minit selepas memuat naiknya.